Siapa yang ambil jalan tarekat dengan ni, buat benda macam ni, aku batalkan dia punya sanad terus. Ingat kau jumpa, kalau aku jumpa dan mana-mana ni lelaki perempuan berjumpa, nak jumpa-jumpa ni, batal tarekat Naqsyabandiyah dengan ni. Kau jangan berguru aku lagi, pergi balik. Faham? Ingat tu. Ni aku dengar bisik macam-macam. Kau buat lagi sekali, kalau aku jumpa, aku cut sanad terus. Kalau daripada Ahmadiyah, aku tak masuk lagi. Aku nak murid lagi. Faham? Ada kau meraung, aku tak usah meraung lah besok. Habis. Jadi mata kamu kena jaga, telinga kamu jaga, jangan dengar benda maksiat. Mulut jangan cakap benda maksiat. Ya. Jangan mulut tu celupa sangat. Mulut ada Tuhan suruh zikir, selawat, minta ampun dengan Tuhan, tasbih. Jangan mulut terkena umpat orang, mulut menyindir orang, mulut nak sakit hati orang. Tangan pula tulis tangan, mesej yang bukan. Jangan. Ya. Duduk dalam Syaban, duduk betul-betul. Ya, supaya kita sentiasa berada dalam pandangan masyayikh yang elok. Ya.